nak ikut bendanya? Kau kan sekolah kejap lagi. Bapa kamu datang dekat kawasan kampung ni. Naik bot tentera. Nak selamatkan semua penduduk kampung kat sini. Jabatan ni jugalah yang hanyut. Macam mimpi tu. Dalam masa 36 jam, jabatan ni boleh siap. Pula Baba ni. Yes, brother. I kenal sangat dengan Sarjan Badri. I call him Baba. And I know you, Ilham, right? Saya gembira awak nak jumpa saya. Baik Ahmed, saya on the way KL sekarang. You bagi I location, okay? Sure, brother. I'm very happy to see you. Ilham. Pegang jap. Ilham. Apa khabar? Dapat juga berjumpa dengan Ilham. Sama macam dalam gambar. Okey, Ilham duduk kejap. Saya ada kerja sikit lagi. Lepas ni saya datang. Okey. Okey. Sila. Kamera. Bagi pegang sekejap dah rosak. Saya bikin. Kau pergi ambil air kat Ilham. Okey. So, lampu tu ke tepi sikit. Sama ni you tengok. Lepas tu you tengok siapa yang ambil. Okey. You boleh buat. Ilham. Sorry lah, tadi ada kerja sikit. Ini dah siap dah. Tak apa, tak apa. Ahmed, saya nak tanya awak lah. Saya tak kenal awak. Tapi awak macam dah kenal saya lama. Macam mana Oh, yang tu sebab baba awak lah. Baba awak selalu cerita tentang awak. Dia hantar gambar awak kat saya. Lepas tu, dia bagi tahu yang awak pergi universiti. Sekarang awak dah final sem kan? Betul? Betul. Mamat Arab ni tak berhenti pula cakap. Fasih pula tu cakap Melayu. So, saya nak tanyalah, kenapa awak memang nak jumpa saya? Okay, thank you. Sebab ni. Oh, surat ni. Oh, sebab ni ke? Okey, saya terangkan ya. Ini saya. Waktu ini saya umur 13 tahun. This one, ibu saya. Dia dah arwah sekarang. Yang ini, baba. Okey, saya tahu. Awak mesti fikir baba awak kahwin dengan ibu saya kan? Tapi bukan macam tu. Gambar ni diambil 14 tahun lepas di Lebanon. Nama kawasan ni Kaukaba. Kawasan pendalaman yang jaraknya lebih 1,800 km dari Beirut. Tahun gambar ni diambil, kampung saya sedang membangun setelah berlakunya peperangan yang sangat teruk. Banyak kemusnahan, termasuk hospital dan sekolah. Ayah saya juga terkorban dalam perang tersebut. Beberapa tahun sebelum Sarjan Badri ditugaskan dengan misi PBB di Lebanon, kehidupan kami di sana serba kekurangan. Kehidupan selepas perang, masih ada pergolakan dalaman yang memerlukan kehadiran pasukan PBB dari negara luar. Dalam keadaan serba kekurangan masa itu, ibu saya hidap penyakit sendi yang kronik. Keadaan ibu bertambah teruk dan kemudahan perubatan sangat jauh dan terhad. Jadi, Baba ditugaskan di Lebanon? Betul.
Sarjan Badri ketika itu ditugaskan dengan Malaysian Company 7 atau Malkoy 7. Mereka ditempatkan di kem Kaukaba, Lebanon dalam tugas misi pengaman masa itu. Pasukan ATM banyak buat program raikan anak-anak yang terkesan daripada peperangan, sekolah-sekolah, bantu penduduk kampung seperti menuai zaitun. Kehadiran pasukan Malkoy 7 di Lebanon bagaikan rahmat dari Allah kepada kami. Mereka juga yang menjana perkembangan ekonomi kami semasa itu. Bukan setakat itu, Malkoy 7 datang lengkap dengan tim perubatan, jurutera dan banyak lagi. Masa itu, Babah dan pegawainya lah yang paling kerap hubungkan kami dan hulurkan pelbagai bantuan. Boleh kata setiap minggu pegawai perubatan Malkoy 7 dan pegawai SIMIK akan turun ke kampung-kampung beri bantuan. Jadi, macam mana Ahmed boleh berada di KL sekarang? 5 tahun kemudian, ibu saya meninggal dunia. Sejak kenal dengan Sarjan Badri, dia sentiasa keep in touch dengan saya. Saya hilang seluruh keluarga. Saya dah tiada siapa. Jadi saya tekad hijrah ke Malaysia, sambung pengajian dan bekerja saya di sini. Jadi, awak sambung belajar dalam bidang fotografi? Ya, betul. Bidang fotografi. Saya suka bidang ini sebab babah lah. Terima kasih, Ahmed. Rupa-rupanya banyak benda yang saya tak tahu pasal Babah. Trust me, brother. Babah sangat sayangkan you. You are very lucky sebab you anak Babah. Setiap kali saya jumpa Babah, mesti dia cerita pasal you. He is very proud of you, Ilham. Kamulah satu-satunya waris yang Babah ada. Saya balik dulu. Terima kasih sekali lagi. Okay, brother. Yakin Babah akan pulang, okay? Banyakkan berdoa. Amin. Okay. Kenapa aku tak pernah tahu semua ni? Atau aku yang tak nak ambil tahu? Sebab benci dan dendam pada Babah, mata aku tertutup untuk tahu semua ni. Kenapa aku rasa sangat berdosa pada Babah sekarang? Ya Allah, apa aku dah buat selama ni? Tak nampak semua benda ni. Padahal semua benda ni dah ada lama dah dekat sini.
Hello, Uncle. Uncle, Baba macam mana? Bila Baba akan balik? Tolong, Uncle. Am rindukan Baba. Sabar, kita sedang usaha. Semua orang tak berhenti usaha. You okey tak ni, Am? Tolong, Uncle. Tolong cari Baba. Am perlukan Baba, Uncle. لا